Tajuk: Asrama Berhantu Harmony Heaven. Di asrama moden Harmony Heaven di Singapura, Hamad baru saja berpindah masuk. Hamad tidak tahu bahawa tapak asrama itu pernah menjadi sebuah rumah lama bernama Blackwood Manor yang menyimpan rahsia mengerikan bertahun-tahun lalu. Kejadian tragis di rumah itu kini muncul sebagai kuasa gaib yang mengancam Hamad. Adakah Hamad berjaya mendedahkan rahsia yang disembunyikan oleh warden asrama itu? Serta tragedi sebenar yang menimpa Li Wei dan anaknya. Dengan liku-liku mendebarkan dan penuh misteri ini, perjalanan seram yang menakutkan. Bahagian 1. Permulaan baharu dan bisikan pertama. Sesetengah tempat menceritakan kisah mereka secara terbuka, tetapi ada tempat yang menyembunyikan rahsia gelap di dalamnya. Di bandar Singapura yang menggabungkan moden dan tradisi, sebuah kisah baru bermula. Satu permulaan baharu, satu misteri yang tertimbus. Pengurus asrama, suara yang penuh semangat. Selamat datang, Hamad. Kami mengalu-alukan anda ke Harmony Heaven. Ini asrama paling baharu dan moden di Singapura. Ni bilik anda nombor 207 Hamad dengan senyuman kecil. Terima kasih banyak tuan. Asrama ini nampak sangat bagus. Hamad yang baru tamat universiti datang ke Singapura untuk pekerjaan baharu. Dia mencari asrama baru yang selesa untuk tinggal. Harmony Heaven terletak di tengah bandar yang bersih dan cerah. Tetapi semasa memasuki asrama, Hamad merasai bau kayu lama yang samar-samar dan kesejukan yang pelik. Dia menganggap itu dari penyamar udara biliknya. Hamad bergumam pada diri sendiri. Bilik ni okey juga, tak macam asrama yang baru. Ada bau lama dan sejuk sikit. Mungkin penyamar udara pun, atau apa-apa ke. Hamad mula tinggal di bilik barunya. Beberapa hari pertama tiada apa-apa selain bunyi bandar. Tetapi perlahan-lahan kesunyian itu bertukar menjadi perasaan menyeramkan. Kadang-kadang semasa sendirian, dia rasa seperti ada orang memerhatikannya. Angin sejuk halus bertiup di dalam bilik. Satu bisikan yang halus, satu bunyi tangisan kanak-kanak yang hampir tak kedengaran. Hamad terbangun secara tiba-tiba dari tidur. Apa tu? Macam ada orang bercakap. Dia melihat sekeliling, tiada siapa. Tetapi itu bukan sekali sahaja. Pada malam, suhu bilik tiba-tiba menurun dengan ketara. Barang-barang di atas mejanya bergerak sendiri. Gelas air, buku, perlahan-lahan berubah tempat. Satu gelas kaca bergerak perlahan di atas meja. Kemudian klik bunyi. Bunyi katil yang ringan berderit. Hamad bangun dari tidur. Apa ni? Aku letak di sini tadi. Macam mana boleh bergerak? Sambil menyentuh gelas, rasa sejuk menusuk jarinya. Aduh! Pada satu malam tertentu, Hamad sendirian di bilik. Tiba-tiba elektrik terputus. Bilik gelap sepenuhnya. Saat itulah dia merasainya secara langsung. Bunyi elektrik terputus secara tiba-tiba. Kipas berhenti. Kegelapan mendalam. Satu suara wanita halus tapi jelas berbisik dekat telinganya. Jangan pergi. Hamad terkejut dan membeku. Suaranya gemetar. Siapa tu? Dia menarik nafas dalam ketakutan. Melalui kegelapan, satu bayang halus hampir tak kelihatan berdiri dekat katilnya. Diikuti dengan bau mainan kayu lama yang rosak. Bau mainan kayu lama dan debu
Ahmad dengan suara yang gemetar. "Apa ni? Siapa di sana?" Dia cuba menyalakan lampu. Kegelapan sepenuhnya. Keesokan pagi apabila elektrik kembali, Ahmad mendapat kejutan yang besar. Di bawah katilnya ada sebuah mainan kayu kotor dan rosak. Ia nampak seperti digunakan bertahun-tahun lalu. Matanya seolah-olah menyimpan ketakutan. Ahmad meraba permainan itu. "Ini dari mana datang? Aku tak pernah nampak pun. Tanah asrama baru macam ni, mainan lama macam ni pun ada ke?" Ahmad sedar bahawa mainan itu bukan barang biasa. Ia adalah kunci pertama kepada rahsia gelap yang tersembunyi di asrama itu. Apa yang ada di sini sebelum asrama dibina? Apa hubungan bisikan misteri itu dengan mainan ini? Soalan-soalan itu mengganggunya. Bahagian 2. Ancaman yang meningkat dan pencarian sejarah. Penemuan mainan kayu rosak dan kejadian pelik di bilik membuat Ahmad takut. Ini bukan imajinasi semata-mata. Dia yakin orang yang dikenal hanyalah Encik Tan, penjaga arkid sejarah universiti lama. Dia tahu banyak tentang sejarah tersembunyi Singapura. Perpustakaan, arkib yang sunyi dan bergerma, bunyi buku lama dibuka, debu berterbangan. Ahmad mendekati perlahan. "Encik Tan, saya perlu bantuan tentang asrama Harmony Heaven." Encik Tan, suara yang kering dan penuh minat. "Harmony Heaven, tempat baru tu? Tak ada sejarah besar pun, tapi tanah tu ada kisahnya. Apa yang awak nak tahu?" Ahmad menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Encik Tan dan menunjukkan mainan rosak itu. Apabila melihat mainan itu, mata Encik Tan menunjukkan kejutan serta pengetahuan. Encik Tan menurunkan suara hampir bergumam. "Mainan ni aku pernah nampak lukisan macam ni dulu. Dalam cerita rakyat lama Singapura, ini bukan mainan biasa. Ini untuk tangkap roh atau barang tak hero itu." Encik Tan membuka rekod lama dan peta. Dia mendedahkan bahaya sebelum Harmony Heaven dibina. Ada sebuah rumah besar lama dari era kolonial di situ. Namanya Blackwood Manor, yang bermaksud rumah kayu hitam. Bertahun-tahun lalu, kejadian tragis berlaku di sana menyebabkan tempat itu mendapat nama buruk. Encik Tan, Blackwood Manor, awal 1960-an ada keluarga kaya tinggal di sana. Keluarga Lim. Kemudian, tragedi. Rumah itu ditinggalkan secara misteri. Ada yang kata tempat tu kena kutuk. Ahmad, "Kutuk? Apa yang berlaku sana, Encik Tan?" Encik Tan menggeleng kepala perlahan. "Butiran tak jelas, hilang disebabkan ketakutan dan masa. Kata ada kebakaran, tapi tak ada mayat pun. Hanya hilang, khususnya anak perempuan Li Wei dan bayinya. Li Wei selalu dengan mainan, hampir sama macam mainan yang awak pegang." Semasa Ahmad dan Encik Tan mengkaji dokumen, kejadian gaib di Harmony Heaven semakin teruk. Ia mula mempengaruhi pelajar lain. Bunyi tangisan menyeramkan dari bilik lain di kejauhan. Pintu terbuka sendiri. Ketawa kanak-kanak kemudian bertukar menjadi jeritan menyeramkan. Di bilik Ahmad, kerusi jatuh ke lantai secara tiba-tiba. Pelajar menjerit dalam ketakutan. "Alamak, selimut aku bergerak sendiri. Macam ada orang tarik kaki aku. Dalam gelap ada bayang gadis kecil di bilik aku." Bilik Ahmad menjadi pusat utama kejadian itu. Mainan kayu rosak muncul di tempat berbeza. Kadang-kadang bunyi seperti kanak-kanak bermain, kemudian bertukar menjadi tangisan yang menyeramkan. Ini bukan hantu biasa, tetapi roh yang menderita. Ahmad sedar kelakuan pelik pengurus asrama kini nampak bermakna.
Bunyi pintu pejabat pengurus dibuka dengan deretan yang perlahan. Pengurus asrama dengan suara yang tegang kepada pekerja. Jangan cakap pasal cerita lama. Ini asrama baru. Kita tak nak masalah. Penolakan berterusan pengurus dan ketakutannya mengesahkan Shah Ahmad. Pengurus menyembunyikan rahsia. Apa hubungan pengurus dengan kisah tragis Li Wei dan anaknya? Soalan itu menekan minda Ahmad. Bunyi tangisan kanak-kanak bercampur dengan cerita wanita kemudian tiba-tiba hilang. Bahagian 3. Pendedahan masa lalu yang tragis. Bunyi tangisan kanak-kanak halus di kejauhan. Latar belakang dengan bunyi mainan kayu secara terputus-putus. Ancaman pengurus asrama, ketakutan pelajar dan kejadian gaib yang semakin mendorong Ahmad. Dia bersama Encik Tan mula menyelidik sejarah penuh Blackwood Manor, dokumen polis lama, surat khabar tempatan, pejabat rekod tanah, semuanya mendedahkan kebenaran gelap. Bunyi fail lama dibuka, kertas dibalik, bunyi mesin taip lama. Ahmad membaca clipping surat khabar lama dan terkejut. Cik Tan, tengok ni. Berita dari 1960-an. Kebakaran misteri di Blackwood Manor. Keluarga hilang. Ini keluarga Lim. Encik Tan mengambil clipping dan terkejut juga. Kebakaran misteri? Bukan kata hilang ke? Menurut maklumat yang mereka dapat, keluarga Lim yang tinggal di banglo Blackwood Manor, anak perempuan muda Li Wei dan bayinya hilang secara misteri pada suatu malam. Secara rasmi ia ditutup sebagai kebakaran, tetapi dokumen tiada bukti kebakaran yang betul. Sebaliknya, banyak syak wasangka tentang hilang Li Wei selalu bermain dengan mainan kayu rosak itu. Encik Tan dengan ketakutan. Mainan itu milik Li Wei. Bila Li Wei hilang, mainan itu tak ada di banglo. Jadi mainan itu mungkin berkait dengan roh Li Wei. Semasa mereka menyelidik lagi, satu dokumen undang-undang lama menunjukkan bapa Li Wei, Encik Lim, dalam masalah kewangan yang besar dan seorang pemberi pinjaman kaya yang kejam, Lo Cheng, memberi tekanan kepadanya. Ahmad berfikir, mungkin Lo Cheng dia datuk pengurus tu ke? Pada saat itu, rahsia besar terdedah. Encik Lim merancang membakar rumahnya untuk wang, tetapi Li Wei cuba selamatkan anaknya dan harta keluarga. Terperangkap secara tidak sengaja. Dia tidak mati disebabkan api. Lo Cheng sebagai rakan kongsi Encik Lim kemudian membeli rumah itu dengan harga yang murah. Tetapi mereka berdua sembunyikan mayat Li Wei dan anaknya di bilik rahsia banglo. Pengurus asrama Encik Lo adalah pewaris langsung Lo Cheng. Bunyi ketawa gelap halus, kemudian cerita wanita yang menyeramkan. Ahmad terkejut dan membeku. Jadi Li Wei dan anaknya tak mati dalam api. Mereka ditanam di dalam, di bawah asrama ni. Roh Li Wei muncul dengan kuasa yang penuh. Ini bukan roh biasa. Seorang ibu yang menuntut keadilan untuk anaknya. Ketidakadilan itu merebak ke seluruh asrama sebagai kuasa yang besar. Lampu asrama tiba-tiba padam dan nyala. Air dari paip bercampur darah. Di dinding tertulis, "Mana anakku, siapa ambil?" Ada pelajar yang gemetar dan ketakutan. "Aku tak nak tinggal di sini. Ini asrama hantu." Ada pelajar yang menangis. "Di bilik aku ada kanak-kanak yang ketawa." Roh Li Wei mula mencari mayat anaknya dan mendedahkan kebenaran. Pengurus Encik Lo membina asrama untuk sembunyikan jenayah datuknya, Lo Cheng. Kejadian gaib mencapai kemuncak. Ibu itu menuntut keadilan.
ketawa kanak-kanak, kemudian jeritan ibu yang marah meningkat tiba-tiba berhenti. Bahagian 4. Warisan gelap pengurus dan perangkap yang tak kelihatan. Tragedi maut Li Wei dan anaknya, kebenaran yang tertimbus di bawah Harmony Heaven, menyebabkan kejutan besar dalam minda Hamad. Pengurus asrama Encik Loh terlibat secara langsung dalam jenayah itu. Hamad sedar sebagai cucu Lo Cheng, Encik Loh mewarisi tanah itu dan rahsia yang tertimbus dengannya. Hamad kepada Encik Tan dalam suara yang rendah, "Encik Tan, kita kena buktikan hubungan antara Encik Loh dan keluarga Lim. Macam mana Lo Cheng beli tanah itu?" Encik Tan melihat rekod yang lama. "Ya, kelihatan keluarga Loh ni membeli banyak tanah masa tu. Tanah ni dibeli dengan harga yang sangat murah selepas kebakaran. Lo Cheng, dia memang kenal baik dengan keluarga Lim." Mereka mendapati Lo Cheng bukan pemberi pinjaman biasa, tetapi seorang opportunistis yang kejam. Dia memberi idea kebakaran kepada Encik Lim dan walaupun tahu Li Wei dan anaknya terperangkap, gunakan itu untuk membeli tanah murah. Dia sembunyikan rahsia untuk melindungi keuntungannya. Encik Loh bina asrama untuk sembunyikan rahsia menyeramkan datuknya. Bunyi pintu dibuka dengan deretan perlahan, bunyi tapak kaki yang gelisah. Pengurus asrama Encik Loh dengan suara yang tegas tapi dengan ancaman. "Hamad, Encik Tan masih cari cerita hantu lama. Ini tak bagus untuk perniagaan." Hamad maju ke depan dengan suara yang tegas. "Kami tahu pasal Li Wei, Encik Loh. Pasal bilik tersembunyi itu juga. Pasal Datuk Awal Long Cheng juga." Encik Loh mukanya gelap, mata menunjukkan ketakutan. "Korang tak tahu apa-apa. Tempat ni bersih, asrama ni bersih." Apabila Encik Loh menafikan, kesejukan menyeramkan merebak di arkib. Angin beku habis berpusing di bilik. Kertas di rak berterbangan dengan ganas. Roh Li Wei sedar pewaris penyeksaannya ada di situ muncul. Bunyi kertas berterbangan ganas, suhu menurun secara tiba-tiba, jeritan yang rendah dan serak. Encik Loh melihat sekelilinglah ketakutan. Apa bunyi tu?" Encik Loh sedar rasanya terdedah rancang satu muslihat. Dia berpura-pura ada kebocoran air di gudang elektrik lama yang paling dalam, tempat sama Li Wei ditanam. Tak ada siapa yang tahu. Dia panggil Hamad ke sana, rancang perangkap dia di situ. Bunyi pintu besi berat dibuka dengan derita perlahan. Bunyi air menitik. Di kejadian bunyi yang kosong yang bergema, Encik Loh dengan suara yang gemetar dan pura-pura takut. "Hamad, cepat. Di basement lama ada bunyi. Baik-baik. Air. Ikut aku." Hamad syak tapi rasa berpeluang. "Basement? Okey, Encik Loh." Hamad faham muslihat pengurus, tetapi fikir ini peluang yang betul untuk penuhi permintaan terakhir roh. Dia ikut Encik Loh dengan berhati-hati. Semasa mereka turun ke tempat gelap yang sejuk di bawah Harmony Heaven, bunyi nyanyian sayu anak Li Wei semakin jelas. Ini bukan gudang elektrik biasa, ini kubur. Roh sedar masanya tiba. Pandu Hamad ke rahsia akhir. Pegang mainan kayu rosak, tempat sebelah anaknya yang tertibus. Kengian sebenar bukan dalam jenayah sejarah, ia dalam kebenaran tragis yang tertimbus. Nyanyian sayu semakin jelas, bercampur tangisan kanak-kanak. Bunyi tapak kaki berat turun ke tempat gelap. Muzik mencapai kemuncak tegang dan mengancam. Kemudian tiba-tiba hilang. Bahagian 5. Konfrontasi kemuncak dan penyelesaian yang menyeramkan. Keheningan yang mendalam. Bunyi air menitik berterusan yang halus. Di kejauhan nyanyian kanak-kanak. Di gudang yang gelap, keheningan menyeramkan mengelilingi Hamad. Pengurus Encik Loh membawa dia melalui paip dan mesin lama.
Ketakutan di matanya menunjukkan niat yang sebenar. Bisikan roh Li Wei dan anaknya semakin jelas memandu Ahmad, bukan Encik Loh. Bunyi tapak kaki bergema di tempat yang gelap. Bunyi halus dari paip yang rosak. Ahmad melihat sekeliling, suaranya bergema. Encik Loh, kebocoran air itu di mana? Saya tak nampak pun. Encik Loh, suara semakin tegas. Matanya menunjukkan niat yang jahat. Kau takkan jumpa kebocoran apa-apa, Ahmad. Dia mengambil kunci berkarat yang lama, tutup pintu besi berat dengan kleng. Perangkap Ahmad di bahagian kecil gudang. Bunyi pintu besi berat ditutup dengan ganas. Bunyi kunci berkarat. Bunyi Ahmad menjerit. Ahmad mengetuk pintu. Encik Loh, apa buat ni? Encik Loh di luar pintu, suaranya bergema dengan kepuasan yang menyeramkan. Biar rahsia ni mati dengan awak, Ahmad. Macam Li Wei mati. Nama keluarga aku tak boleh rosak. Di tempat gelap sejuk yang terperangkap, Ahmad dengan jeritan menyeramkan dari dinding. Di tempat gelap sejuk yang terperangkap, Ahmad mendengar jeritan menyeramkan dari dinding. Itu roh Li Wei, kini bebas di kuburnya sendiri. Dia serang Encik Loh di luar. Roh bukan balas dendam sahaja, tapi mahu kebenaran terdedah. Jeritan wanita serak menyeramkan. Jeritan Encik Loh dalam ketakutan dan kesakitan. Di luar bunyi barang jatuh dan pecah ganas. Ahmad letak telinga di pintu, takut. Encik Loh, apa jadi? Di luar. Semasa bunyi konfrontasi gaib di luar semakin marah, Ahmad lihat sekeliling bilik kecil yang dilupakan itu. Di sana, antara batu bata yang rosak, dia jumpa sebuah kotak kayu yang kecil dan lama. Sebahagiannya tertutup dengan runtuhan. Dia tarik dan buka. Di dalamnya ada selimut bayi yang pudar, rangka tulang kecil yang kering. Anak Li Wei. Dia pegang ketak mainan kayu rosak sama seperti yang Ahmad jumpa. Roh ibu pandu dia ke tempat akhir anaknya. Bunyi runtuhan bergerak. Bunyi kotak kayu kecil dibuka dengan deretan hemah sayu kanak-kanak halus. Suara ibu kini lembut dengan kesedihan yang mendalam, bergumam, "Anakku." Ahmad, suara gemetar tapi tegas. "Oh, Li Wei." Dia angkat mainan dan rangka tulang perlahan. Pada saat dia sentuh mainan, kekacauan di luar tiba-tiba berhenti. Keheningan mendalam merebak di gudang. Kunci pintu besi klik, terbuka sendiri. Ahmad tolak pintu terbuka. Encik Loh terbaring di lantai tanpa nyawa. Bunyi beku dalam ketakutan. Rasanya tertimbus dengannya. Di luar, siren polis bergema ke arah asrama. Encik Tan dah hubungi pihak berkuasa. Bunyi siren polis di kejauhan. Bunyi pintu dipecah. Bunyi pegawai polis masuk. Pegawai polis dengan suara yang tegas. "Apa jadi di sini?" "Encik Loh, awak ditangkap." Mayat Li Wei dan anaknya dipulih dengan hormat dan dikebumikan. Roh Li Wei tinggalkan Harmony Heaven. Kejadian gaib di asrama berhenti sepenuhnya. Asrama ditutup secara kekal disebabkan sejarah menyeramkannya ataupun kejadian yang gaib. Ahmad kekal di Singapura tapi tak pernah lupakan Harmony Heaven. Dia dedahkan bab gelap bandar itu. Dia sebarkan ketidakadilan yang menimpa seorang ibu dan anaknya ke dunia. Asrama itu kini hanya bangunan yang lama, tetapi rahsia gelap yang tertimbus di dindingnya dan kisah tragis ibu yang dizalimi itu masih bergema dengan bunyi bandar Singapura hari ini. Sesetengah rahsia muncul melintasi masa. Sesetengah ketidakadilan bertukar menjadi roh dan menuntut keadilan.